Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana etika profesional memainkan peranan penting dalam pembangunan aplikasi Mas Sejahtera. Etika profesional sangat penting dalam dunia kejuruteraan perisian kerana setiap keputusan jurutera memberi kesan kepada masyarakat, organisasi dan keselamatan data. Di Malaysia, aplikasi Mas Sejahtera menjadi contoh yang jelas bagaimana perisian mengurus data pribadi jutaan rakyat. Oleh itu, jurutera perisian wajib mematuhi kod etika profesional ACM atau IEEE bagi memastikan integriti dan tanggungjawab dipelihara. Prinsip yang pertama ialah kepentingan awam. Jurutera perisian perlu memastikan keselamatan, privasi dan kesejahteraan pengguna sentiasa diutamakan. Dalam konteks Mas Sejahtera, ini bermakna melindungi data seperti maklumat kesihatan, status vaksinasi dan lokasi pergerakan pengguna. Sistem perlu dilengkapkan dengan kawalan keselamatan, diuji secara ketat dan bebas daripada ciri yang mengelirukan. Jika berlaku kelemahan atau risiko keselamatan, jurutera wajib melaporkan dan membaikinya segera untuk melindungi pengguna. Seterusnya ialah tanggungjawab kepada klien dan majikan. Jurutera perlu menjaga kerahsiaan projek, mematuhi kontrak serta undang-undang seperti PDPA dan garis panduan KKM. Data projek tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Jika terdapat ancaman terhadap server atau sistem, jurutera perisian mesti melaporkannya kepada majikan dengan jujur dan profesional. Prinsip yang ketiga ialah kualiti produk perisian. Untuk Mas Sejahtera, aplikasi mestilah stabil, selamat dan mematuhi standard seperti ISO atau IEE 27001. Aplikasi juga perlu mesra pengguna termasuk untuk warga emas dan OKU. Data seperti status vaksinasi atau risiko jangkitan mesti tepat. Jurutera perisian perlu mengemaskini aplikasi secara berkala agar ia kekal relevan dan selamat. Akhir sekali ialah pertimbangan profesional. Jurutera perlu membuat keputusan berdasarkan bukti, kepakaran dan integriti. Jika wujud permintaan yang menjejaskan keselamatan pengguna atau melanggar etika, jurutera perlu berani menolak secara profesional. Mereka juga harus mempertahankan privasi pengguna jika ada pihak cuba mengakses tanpa sebab yang sah. Kesimpulannya, pematuhan terhadap etika profesional memastikan Mas Sejahtera dibangunkan dengan selamat, berintegriti dan bertanggungjawab. Dengan etika, barulah teknologi mampu berkhidmat untuk masyarakat. Sekian, terima kasih.